Nak simpan duit kertas atau emas? Simpan duit, maksudnya kita hanya simpan nombor. Lama-lama duit itu hanya sekadar nombor sebab kuasa belinya makin lama makin menyusut. Bahkan nilainya boleh lenyap terus. Simpan aset seperti emas, perak, tanah dan rumah, maksudnya kita simpan kuasa beli untuk masa hadapan. Walaupun harganya naik dalam jangka masa panjang, selalunya kuasa belinya kekal, tak bertambah, tak berkurang. Jadi kalau nak simpan kekayaan untuk jangka masa yang panjang, tukarkan duit itu ke dalam bentuk aset yang mampu mengekalkan kuasa belinya, bukan sekadar nombornya. Duit kertas lebih sesuai untuk transaksi, tetapi bukan untuk simpanan dalam erti kata sebenarnya. Kalau nak simpan, simpan sekadar cukup untuk hal kecemasan atau untuk digunakan dalam jangka waktu yang terdekat. Simpanlah antara 1 hingga 3 bulan gaji ataupun 3 bulan pendapatan semasa. Untuk jangka masa panjang, simpanlah aset seperti emas. Ia akan menguntungkan kita untuk jangka masa yang panjang. Sudah faham kan? Jom saya bantu menabur emas. Klik link di bio atau boleh hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya. InsyaAllah.